Hai, Assalamualaikum. Okey, ni dapur Kak Zai, dapur kecil Kak Zai. Kak Zai hari ni nak masak untuk lunch. Kak Zai nak masak untuk lunch. Masak menu dia nasi ayam Hainan. Okay, dalam rumah ni memang favourite lah kalau Kak Zai buat nasi ayam Hainan. So, sebelum suami Kak Zai beli minyak bijan, so Kak Zai get ready untuk masak nasi, prepare masak nasi, prepare basuh periuk, prepare ayam, okey, nak letak dalam bowl. So Kak Zai ready untuk masak. Okey, nanti tengok video seterusnya. Okey, thank you yang masuk channel Kak Zai Iza channel. Jangan lupa yang masuk Kak Zai punya channel, nanti jangan lupa komen, like dan share. Okey, bye. Hai, Kak Zai nak masak dulu. Masak pula, basuh dulu beras. Sebab kita nak goreng sikit dengan kita punya tumisan. So Kak Zai akan basuh dulu beras macam biasa. Okey. Okey, kita cuci bersih dulu ayam. Okay, macam dekat, kalau ada setengah kedai dia tak potong kuku, so kita potong kuku. Ni untuk buat sup Yang ni semua untuk rebusan. Okey, kita tuang air. Okey, kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan halia. Okey, nanti jangan lupa masukkan daun sup. Okey. Okey, kita masukkan daun sup. Kita masukkan daun sup. Okey, tambah lagi. Okey, kita tuang minyak bijan. Apa dia kasih kecap. Masukkan. Sedap. Dek, letak garam sikit, Dek. Ya, garam ya.